So dia kata suito ya bento bako ga yoku urete iru. So botol air dan kotak bento sedang terjual dengan banyak. Nuru-san, konnichiwa. So dia kata suito ya bento bako ga yoku urete imasu. So dia kata botol air dan kotak bento sedang terjual dengan banyak. Oku no mono no nedan ga agatte iru tame 飲み物や食べ物にお金を使わないようにしている人が増えているようです。So, dia kata, 多くのものの値段が上がっているため、disebabkan naiknya harga banyak barang dekat Jepun, 飲み物や食べ物にお金使わないようにしている人が増えているようです。Dia kata, minuman dan air, 使わないようにしている人. Orang yang cuba pastikan tak guna duit dekat makanan dan minuman. Tu maksud dia. Very panjang benda ni. So kalau korang nak faham macam mana nak bungkatu benda ni, macam nak analisis bagi dia faham benda ni, korang kena join kelas berbayar gitu lah. Fuete iru yo desu. Dia kata nampaknya seperti semakin ramai sedang bertambah orang yang cuba berjimat duit. Orang yang cuba tak guna duit untuk makanan dan minuman. 日本に180の店がある会社では、今月前半の水筒の売り上げが去年より 12% 増えました。軽いプラスチックの水筒や小さい水筒がよく売れています。Okay, di satu company yang mempunyai 180 kedai di Jepun, 180 branch dekat Jepun, 今月前半の水筒の売り上げ. Pada bulan ini, 前半 ni maksudnya, kalau korang faham kanji kan, this is why belajar kanji is actually something very good lah untuk belajar bahasa Jepun kan. Zen ni maksudnya depan, hang ni maksudnya half, first half. 今月, bulan ni ada 30 hari. 31 lah sebenarnya, tapi ingatlah 30 hari kan. Zenhang tu 15 hari pertama, Kohang is 15 hari yang kedua. So orang Jepun pakai macam ni, Zenhang, Kohang. No suito no uriage ga, dia kata jualan botol air pada awal pertengahan bulan ini, kyonen yori 12% fuemashita. Telah naik 12% berbanding tahun lepas. Karui plastik no suito ya chisai suito ga yoku urete imasu. Dia kata banyak terjual botol air kecil dan botol air dibuat daripada plastik yang ringan dan sebagainya. So ya dekat sini dan sebagainya. Bento bako wa uriage ga 16% fuemashita. So dia kata kotak bento. So bento yang korang belajar sebelum ni, bento tu bukanlah macam dia kata, bento ni maksudnya bekal tau. Maksud sebenar bento bekal. Bento bako ni adalah kotak untuk bawa bekal. Telah naik jualan sebanyak 16% dekat Jepun. Bento hiyasu koto ga dekiru mono ya reito dekiru mono ga ninki desu. Dia kata benda yang boleh menyejukkan bento, reito dekiru mono ga ninki desu. Dia kata benda yang boleh dibekukan pun famous. Saya rasa maksudnya makanan lah kot. Okay, 新しい水筒を探していた男性は、お金やゴミのことを考えて、水筒を使うようにしていますと話していました。Seorang lelaki, seorang lelaki yang sedang mencari botol air baru. お金やゴミのことを考えて、saya berfikir pasal sampah dan duit. 水筒を使うようにしています。Saya sedang cuba untuk guna botol air tu, 話していました。Yang terjual dekat Jepun banyak. Begini. Dah habis dah kita punya news hari ni. So, tuan-tuan, minasan, ada soalan tak untuk news pada hari ini? Sebelum kita pergi pula. Tak ada pergi mana. Nas 14, konnichiwa. Saya tak pakai whiteboard hari ni. Saya sebenarnya prefer pakai whiteboard ni supaya kita boleh ambil screenshot nanti, notes tu kita boleh